Kali ini misi kami adalah satu hari hidup sihat. Tapi rancangan tidak semudah realiti. Hey guys, sabar. Hey guys, sabarlah guys. Buat angkutin dulu. Hey guys, jom. Okey guys, kita kena amalkan gaya hidup sihat macam saya dah tahu saya. Betul kan? Betul tu. Kena amalkan gaya sihat tau. Tak bagi kita baik. Kena makan lebih healthy lah. Macam tu. Betul. Dah lah guys, tak sabar jogging. Bye. Aduh, benarnya tak selesa lah. Nama pun kau jogging. Memang apa pula? Aduh. Amboi, seronok ambil kipas. Nak pinjam, Sat? Kipas aku. Macam balik. Kita ni, walaupun nak berjogging, kita kena stylo. Dah, jom. Salah. Tak sakit ke posisi awak tu? Alah, sakit lah. Berdasarkan buku saya, sekarang ni homostasis kita tengah bekerja. Lagipun boleh dapat plantar fasilitis. Plantar fasilitis ialah Saya tadi dalam bongkok sebab saya dah penat. Tu je. Mana Rashika? Panas. Korang sedar tak? Kita datang nak sihat. Tapi seorang sibuk tayang kat netizen. Seorang sibuk nak melawak. Seorang lagi menjadikan jogging alasan untuk sumber kolesterol. Kita tipu diri sendiri ni. Milo tabuk? Apalah, pandai nasihatkan orang. Tapi diri sendiri pun minum-minum. Begitulah kami sehari untuk hidup sihat. Tetapi akhirnya tewas dengan godaan dunia. Kesihatan bukan tentang apa yang kita tunjuk di media sosial, bukan tentang rupa paras yang sempurna dan bukan sekadar teori di dalam buku. Kesihatan yang sebenar bermula apabila kita jujur dengan diri sendiri untuk berubah. Kesimpulannya, kalau asyik mencari alasan, langkah pertama pun tak ke mana. Like guys, ikan share guys. Ini gaya sehat guys. Ya. Aduh, sakitnya guys. Leka buat konten pun tak siap juga guys.